والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, semua yang telah menjayakan apa jua aktiviti, pelbagai bentuk program, pengajian-pengajian. Mudahan kesemuanya dirahmati, diberkati. Mudahan dan kita semua tergolong di dalam kelompok manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun diberikan, diagihkan, dianugerahkan ke atas kita semua. Mudahan apa yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kenikmatan, daripada suatu anugerah, dapat kita manfaatkan keseluruhannya untuk mengecapi keredaan dan juga kita mencari suatu ganjaran sebanyak-banyaknya di atas muka bumi ini, dan juga untuk kita berkhidmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kebaikan dan kebajikan yang telah pun dianugerahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita semua pada hari ini menjadi suatu asbab untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keredaan, keampunan daripadanya. Juga menjadi suatu asbab doa kita dimustajabkan dan juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktunya dan juga dengan kadar yang segera. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkan darajat kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Hindarkan kami daripada sebarang kemaksiatan, kemungkaran dan semua perkara yang mengundang murka-Mu, ya Allah. Juga Engkau sembunyikanlah segala keaiban, kekurangan, keburukan kami daripada pandangan mata manusia, ya Allah. Terutama sekali daripada pandangan dan pendengaran mereka yang membenci, mendengki dan juga memusuhi kami, ya Allah. Engkau cantikkanlah kami, Engkau cantikkanlah tubuh badan kami, dan serikanlah wajah kami dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang tinggi, sehingga dapat kami ini mempamerkan, mencerminkan dan membuktikan keindahan dan juga suatu keteguhan agama yang telah pun Engkau wariskan kepada kami, ya Allah. Pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan yang menebal dan bertambah saban hari dan saban waktunya ke hadrat-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kami menyebutkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kami membaca perihal hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah rasa cinta, rasa sayang kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, realisasikanlah setiap kebaikan dan juga setiap kebajikan-Mu kepada kami, ya Allah, dengan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami kenali di sepanjang kehidupan kami, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami, ya Allah, daripada kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya kita ke dalam hadis yang keempat daripada kitab Matan Arba'in Nawawi, 40 hadis himpunan Imam Nawawi. Hadis yang keempat ini adalah berpandukan berkenaan dengan, berkisarkan berkenaan dengan kehidupan kita sebagai umat Muhammad
yang harus kita ini bimbangkan, yang harus kita ini titik beratkan di dalam kehidupan kita. Hadis yang berbunyi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. Daripada Abi Abdurrahman, daripada bapanya Abdurrahman yang namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, telah pun berkata, berbicara kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia adalah orang yang paling benar, adalah di antara manusia yang benar, yang paling benar, wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah orang yang paling benar di antara orang-orang yang benar. Bahawasanya dihimpunkan kejadian kamu di dalam rahim ibu kamu, fi batni ummihi, dihimpunkan kejadian kamu di dalam perut ibu kamu selama 40 hari sebagai nutfah, iaitu suatu zarah yang kecil. Kemudiannya menjadi alaqah, segumpal darah dalam jumlah hari yang seumpama itu, iaitu 40 hari berikutnya. Kemudiannya menjadi mudghah, iaitu menjadilah dia suatu janin 40 hari berikutnya. Jadi 40 tambah 40 80, tambah 40 lagi 120 hari. Jadi dalam tempoh 120 hari, pada waktu itu terbentuknya benda ini. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah dapat dikenal pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, spesialis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususiyah bahasa Arab, bahasa Englishnya spesialis, bahasa Melayu keistimewaan. Antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan membicarakan perkara-perkara berbentuk ilmiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membicarakan perkara-perkara yang berbentuk keyakinan akidah ataupun berbentuk ibadah ataupun berbentuk perkara-perkara keagamaan semata-mata. Malahan Rasulullah SAW membicarakan perkara berbentuk yang dinamakan ilmiah. Apa yang disebutkan oleh baginda SAW di dalam hadis ini sebenarnya ingin membicarakan tentang perjalanan hidup manusia. Lalu disebutkan di sini, yujma'u khalqukum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Dihimpunkan, Rasulullah sebutkan dihimpunkan. Zaman Rasulullah itu adalah 14 abad yang lalu. Waktu tu jangan kata mikroskop, kata pun tak ada lagi, kan? Kalau mikroskop tu ada, mungkinlah adalah cara manual untuk nampak benda dekat dalam perut tu.
Tapi itu pun kalau setakat mikroskop tak boleh lagi nak nampak, betul tak? Sekarang kita guna scan perut. Guna scan perut. Ya, subhanallah. Ada yang kamera masuk dalam. Perkara ini hanya dapat dibuktikan kebenarannya pada sekitar abad ke-18, 1800-an Masihi. Pada waktu itu barulah saintis-saintis dapat membuktikan kebenaran apa yang Rasulullah SAW itu sebutkan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan perkara ini 14 abad yang lalu. Allahu Akbar, subhanallah. Waktu yang kamera tangkap gambar manusia pun belum ada. Apatah lagi kamera nak ambil gambar kat dalam perut manusia tu macam mana? Waktu tu manusia tak tahu pun dalam perut tu bentuk usus macam mana. Waktu tu manusia tak tahu pun bila mereka makan, apa yang jadi dengan makanan mereka dekat dalam badan. Mana ada perkara-perkara scan ni zaman tu. Dan dikhususkan Rasulullah SAW, kalau kita tengok di dalam Al-Quran sekalipun, Al-Quran adalah kitab yang paling banyak membicarakan hal ehwal ilmiah, berkenaan dengan sains, berkenaan dengan embryologi, berkenaan dengan perkara-perkara tumbuhan dan sebagainya. Subhanallah. Semua perkara itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah perkara pada yang jadi pada persekitaran, yang mata kepala manusia ni secara naturalnya takkan boleh nampak, melainkan dengan kajian mendalam ataupun penyelidikan dan juga menggunakan alat-alat yang canggih. Pada waktu itu Rasulullah sebutkan dihimpunkan. Sekarang Rasulullah tahu benda itu berhimpun. Tak ada pula Rasulullah kata ditumbuhkan ke ataupun dibesarkan ke. Tidak. Tapi Rasulullah kata dihimpunkan, merujuk kepada suatu persenyawaan yang berlaku di dalam rahim wanita, dekat tube uterus. Benda ni subhanallah, orang-orang kesihatan tahu. Orang apa namanya, ilmu sakit puan. Subhanallah. Lalu perkara itu Jangan dikatakan bahawa Rasulullah sebutkan berkenaan dengan istilah yang bertepatan dengan persenyawaan tersebut. Rasulullah sebut pula hari, berapa hari. Oh, dahsyat sungguh Rasulullah. Rasulullah SAW, jangan kata Rasulullah SAW tu apa namanya nak tengok perut wanita, isterinya punya dalam perut pun dia tak pernah tengok. Kalau ikutkan manusia naturalnya Rasulullah SAW, disebutkan dalam Al-Quran, Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah oleh Muhammad, aku juga manusia seperti kamu semua. Disebutkan begini bukannya untuk merendahkan kedudukan Rasulullah SAW, malah disebutkan sedemikian supaya umat manusia mengikuti jejak langkahnya, mengikuti ajarannya. Apakah ajarannya? Bahawasanya Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang satu. Subhanallah. Tuhan orang Islam, Tuhan orang Buddha, Tuhan orang Yahudi, Tuhan orang Nasrani, Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mengatakan, kamu sembah siapa? Katakan, kami menyembah Tuhan kami dan Tuhan kamu semua. Hanya sahaja kami mentauhidkan dia dan kamu menyekutukan dia. Perkataannya kena jelas, tuan-tuan. Pasal tak ada seorang Nabi pun yang berkompromi di dalam perbahasan berkenaan dengan akidah. Tak ada pun. Tak ada seorang Nabi pun yang mengatakan, kamu sembahlah Tuhan kamu, saya untuk sembah Tuhan saya. Ada tak Nabi cakap itu? Tak ada. Yang disebutkan dalam Quran, lakum dinukum, untuk kamu agama kamu, bukan Tuhan kamu. Agama kamu, kamu dan agama kamu pun sepatutnya menyembah Allah.
Sepatutnya. Tetapi kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau orang tanya siapakah Tuhan orang-orang Yahudi, siapakah Tuhan orang-orang Nasrani, siapakah Tuhan orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, katakanlah oleh kita semua Tuhan mereka Allah. Hanya sahaja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Subhanallah. Daripada sinilah kita ini sebenarnya telah pun merealisasikan kalimah tauhid la ilaha illallah. Kalau kita sendiri pun mengatakan mereka Tuhan mereka ada Tuhan sendiri, kita pula ada Tuhan kita sendiri, sebenarnya itulah perkara yang menjadi kesalahan bagi umat Muhammad sepatutnya. Subhanallah. Nabi Ibrahim sekalipun tidak berkompromi bahawasanya ayahnya itu pengukir berhala. Katanya malakum ma antum laha aqifin. Kenapa kamu itu menyembah berhala-berhala ni semua? Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana laha abidin. Kami ini mendapati datuk nenek kami telah menyembah perkara itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalau begitu kamu dan datuk nenek kamu semua, bayangkan dia sebut kat siapa ni? Dekat datuk nenek, dekat apa namanya, pakcik-pakcik dia. Kalau begitu kamu dengan datuk-datuk kamu tu semuanya dalam kesesatan yang nyata. Tengok Nabi Ibrahim. Subhanallah. Tak ada pula Nabi Ibrahim berkompromi, mengatakan bahawasanya kalau begitu tak apalah, sembahlah Tuhan kamu, aku sembah Tuhanku. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Dan Rasulullah sendiri pun Allah Ta'ala mengatakan annama ilahukum ilahu wahid, bahawasanya Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang satu. Tuhan siapa? Tuhan orang-orang Arab Quraisy, Tuhan orang-orang penyembah berhala, Tuhan orang Yahudi, Tuhan orang Majusi, Tuhan mereka semuanya Tuhan yang satu, iaitu Allah. Lalu subhanallah, Nabi Muhammad SAW bukan sekadar membicarakan perkara-perkara berkenaan dengan ketuhanan. Apa yang diciptakan oleh Tuhan juga diberitahu kepada Rasulullah SAW. Sampaikan disebutkan di sini bahawasanya yujma'u khalqukum fi batni ummihi 40 yawman aw 40 yawman nutfatan. Selama 40 hari sebagai nutfah. Rasulullah tahu tu besaran janin di dalam perut. Subhanallah. Bayangkan 14 abad yang lalu orang sebut benda ni. Rasulullah mengatakan selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah ini suatu darah yang kecil. Tercantumlah kejadian kita semua. Rasulullah kata dekat dalam ni, Rasulullah bagi templak kat kita. Rasulullah kata kejadian kamu dihimpunkan dalam perut ibu kamu selama 40 hari sebagai nutfah, iaitu darah yang kecil. Rasulullah tak kata seorang bayi itu, tak. Rasulullah tidak mengumpamakan dia dengan suatu perkara yang berasingan. Malahan kamu, kita semua dulu itu adalah kita. Subhanallah. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia membesar menjadi 'alaqah dalam tempoh 40 hari berikutnya pula. Siap sebut hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalaulah perkara itu kurang daripada tempoh 40 hari, terencat. Kalau lebih daripada tempoh 40 hari, maka dia adalah terlambat. Kan? Terlambat tu besarannya kalau lebih. Kalau kurang, terencat pula. Astaghfirullahaladzim. Semuanya perlu tepat. Dia punya ramuan. Sampaikan daripada waktu pun kena tepat. Manusia dalam badan lebih satu kromosom pun jadi sindrom. Kurang satu jadi sindrom, lebih satu jadi sindrom.
Dia kena tepat-tepat saja, barulah jadi normal macam kita. Subhanallah. Itu hebatnya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah perkaranya tepat-tepat saja berlaku. Itu bukan atas pencaturan mak bapak kita ni. Mak bapak kita bukan yang buat kejadian kita. Memang benar-benar kita ini diberikan bukti bahawasanya kita ini adalah ciptaan Allah, kerana orang pertama yang menceritakan berkenaan dengan embriologi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah akan dengar mana-mana para anbiya sebelum itu menceritakan tentang embriologi, melainkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Jangan kata dalam Quran, surah pertama yang turun ke atas Rasulullah, ayat pertama Iqra. Ayat pertama turun ke atas Rasulullah dekat Gua Hira, dekat Jabal Nur, Gua Hira. Ayat pertama saja adalah Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Nama surah tu surah Al-Alaq. Di sini kan ada tulis di sini tadi kita sebutkan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Alaq itu adalah segumpal darah. Dia adalah tumbesaran daripada nutfah. Bila nutfah itu membesar, maka dia berbentuk alaqah. Alaqah ini adalah, bolehlah dikatakan sebagai apa namanya, segumpal darah. Kalau dalam bahasa saintifiknya placenta. Betul ke salah kan? Dia placenta. Jadi kalau contohnya waktu tu dia keluar keguguran, dia akan bentuknya macam apa namanya, hati ayam, macam darah beku. Subhanallah. Kalau gugur seorang wanita, dia punya tu keluar placenta tu, belum bentuk manusia lagi, maka basuhlah benda tu, balut elok-elok, tanam je, tak payah solatkan, tak payah baca yasin tahlil, tak payah. Tak payah, pasal dia belum manusia. Tapi kalaulah keguguran tu sudah besar, maksudnya dah nampak ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, tapi mungkin kecil. Keguguran yang bentuk macam itu, maka mandikanlah dia seperti mana kita mandikan jenazah. Balut dia seperti mana kita ini mengkafankan, lalu kita solatkan jenazah. Tak payah panggil orang surau, tak payah panggil saudara mara, tak payah. Pasal apa? Dia pun tak ada nama lagi. Kita pun tak letak nama dia siapa, kan? Kita je solatkan, kan? Siapa-siapa yang dalam keluarga tu. Kalau contoh, kalau kita seorang-seorang je lah. Kalau ada anak-anak yang dah mumayyiz ke, dah besar ke, solatkanlah sekali, macam solat jenazah biasa. Lepas tu kebumikanlah. Kebumikan pun tak boleh saja, kebumikan nak belakang rumah pun boleh, no problem. Takkan berantunya tuan-tuan. Benda kalau jadi berantu tu maksudnya tak diuruskan dengan betul. Tak diuruskan dengan betul, kan? Jenazah-jenazah tak diuruskan, memang berantu. Pasal apa? Benda ni jin suka. Jin kan kerjanya kan makan darah. Tu jin kafir tu makan darah. Dalam dunia jin, darah tu macam kita makan babi, faham tak? Haram. Tapi jin makan darah. Pasal apa? Itu makanan paling favourite mereka, kan? Sebab itulah kalau ada accident ke, kalau ada apa namanya, kelahiran dekat rumah ke, tumpah darah dan sebagainya, basuh betul-betul. Basuh betul-betul, hilang bau, warna dan rasa, dan tempat tu wangi, kan? Kerana apa? Sama juga wanita-wanita yang keluar darah bulanan haid, istihadah ataupun nifas. Perkara ini subhanallah diuruskan dengan betul. Kalau tidak nanti jadi tempat jin. Kan? Jin dengan syaitan tu sama, bezanya perangai. Jin tu perangainya baik sikit lah daripada syaitan. Syaitan tu jahat.
Itu saja. Dua-dua daripada api, diciptakan oleh Allah daripada api. Maka ini adalah kejadian manusia. Rasulullah SAW sebut di sini bahawasanya bila membesar sahaja nutfah tersebut, dia akan menjadi alaqah. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Nampak tu perkataannya. Dia menciptakan manusia daripada alaqah. Alaqah itu adalah daripada segumpal darah. Kalau ikutkan segumpal darah itu plasenta, dia adalah senyawaan yang telah pun jadi. Disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah perincikan di dalam ini. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Mula-mula 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari tambahan lagi sebagai alaqah, membesar menjadi alaqah. Dan disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudiannya dia membesar menjadi mudghah. Mudghah ini adalah janin, dah jadi baby, dah jadi budak. Subhanallah. Mudghatan mithla dhalik, dalam tempoh yang begitu juga. Maksudnya 40 hari berikutnya. Jadi 40 hari pertama jadi nutfah, 40 hari yang kedua membawa hari kepada hari ke-80 jadi alaqah, membawa kepada hari yang ke-120 jadi mudghah, iaitu janin. Subhanallah. Berapa minggu Sebab kalau perempuan kan paling sempurna dia punya kandungannya 39 minggu, 40 minggu. Kan, subhanallah. Kalau kurang maka bayi peramatan. Boleh saja lahirkan anak sebenarnya 35-36 minggu, tapi tak cukup, apa namanya, tak cukup matang. Nanti lahir-lahir incubator. Kan? Kena bantuan daripada mesin. Pasal apa? Dia tak mampu hidup sendiri. Sebab apa? Janin ni dia punya sempurna keadaannya. Benda yang paling last sekali jadi dekat dalam perut kita, perut ibu, adalah paru-paru. Dan benda yang tak jadi sempurna, kita keluar, benda tu tak jadi sempurna, ubun-ubun kepala. Sebab apa? Kita bila lahir ada ubun-ubun kepala, ada kosong kat sini. Sebab dia punya fungsi dia, bila baby tu dia ditendang keluar oleh rahim ibu, dia punya kepala dia fleksibel, lembut. Jadi tak menyakitkan apa namanya, faraj wanita tu untuk keluarkan dia. Itu daripada sudut zahir lah. Daripada sudut yang dikatakan lebih maknawi, selagi mana ubun-ubun kepala, tempurung kepala budak tu masih terbuka, tidak terbina dengan kuat ataupun tidak tertutup dengan keras lagi, pada waktu itulah sebenarnya kita masih lagi boleh bercakap dengan baby itu macam seperti mana kita bercakap dalam perut. Buat macam dia faham. Kan kita kan cakap kat perut isteri kita, jadi dah keluar nanti jadi cantik tau, contoh. Dah keluar nanti jadi pandai. Sebenarnya boleh. Memang disarankan ibu bapa, kalaulah isteri tengah mengandung ataupun anaknya tengah mengandung, kan, tuan ada anak tuan mengandung, tuan sebagai ayah dia, pergi kat perut dia cakap. Memang disarankan, subhanallah. Sebab itulah seorang ibu yang mengandung disarankan kerap membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan kuat supaya anak dalam perut kandungan itu mendengar. Dan perkara pertama sekali yang terbina daripada panca indera adalah pendengaran. Allah Ta'ala sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. 3 daripada panca indera ini terbina mengikut turutan.
Sam'an, pendengaran. Absara adalah penglihatan. Afidah adalah perasaan. Perasaan inilah yang ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan perasaan itu adalah perasaan hati, rasa sayang, rasa benci, rasa rindu. Ada juga para ulama yang mengatakan afidah itu adalah perasaan, iaitu sensor ataupun rasa kulit. Sebelum daripada adanya perkara yang namanya afidah tu, seorang bayi kulit dia tak rasa. Tapi itu adalah pendapat lemah. Kerana apa? Ternyata doktor buat kajian, keluar rasa dia baby tu memang dia dah rasa sakit. Dia dah rasa sakit, dia dah rasa gatal, dia dah rasa macam-macam. Kan, subhanallah. Tak ada pula baby kena gigit nyamuk, dia tak nangis. Maksudnya dia ada rasa. Yang paling tepat, afidah itu adalah perasaan hati. Rasa sayang, rasa rindu, rasa gembira dan sebagainya. Jadi panca indera ini ada mengikut turutan yang Al-Quran sebut. Dan Al-Quran tidak pernah mendahulukan yang belakang dan juga mengkebelakangkan yang terdahulu. Semuanya susunan sama. Di dalam surah Al-Insan pun mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Di dalam surah Al-Mulk pun mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Susunannya sama. Dan kami jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan perasaan. Jadi benda tu terbina mengikut urutan. Awal-awal kita keluar, kita tak nampak, tapi telinga dah dengar. Sebab itulah bapak-bapak azankan anak itu ketika mana keluar daripada perut, supaya perkara pertama dia dengar dalam dunia ni adalah azan. Subhanallah. Ibu-ibu juga, kalaulah contohlah dia itu berada di labor room yang suami tak boleh masuk, suami tak boleh masuk, dan juga tak ada siapa-siapa pula yang nak kunjungi dia, jangan buang masa ibu-ibu. Ibu-ibu pun boleh azan dekat telinga anak. Keluar je kan baby tu, ibu-ibu pun azan lah dekat telinga anak. Kalau tak ada lelaki, kan, yang ada pun doktor dengan nurse lelaki, contoh kan, azan no problem. Azan tak semestinya nak kena suara sedap macam si Nurhaliza puan-puan. Tak semestinya. Azan biasa saja. Sebut je bukan perkataan tu. Macam kita ni baca surat khabar, contohlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Tak payah nak pergi tarik nafas dekat diafragma. Kan, itu kalau Tok Bilal nak azan dekat surau boleh lah. Subhanallah. Ataupun kat masjid. Jadi itulah yang berlaku tatkala mana seorang bayi berada di dalam perut ibunya ataupun rahim ibunya. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW daripada sudut fizikal. Setelah itu Rasulullah SAW ceritakan pula yang berlaku dalam bentuk spiritual. Disebutkan di sini thumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh. Maka pada waktu itulah diutuskan kepada bayi tersebut malaikat. Maka malaikat itu akan menghembuskan pada bayi tersebut ruh. Pada waktu itulah kita punya jasad masuk ruh dan kita bergerak. Dan mengikut kajian kita dalam perut dulu, semua kita buat. Kita bergaru, kita bersin, kita batuk, kita terseduh, kita sendawa, juga kita makan, kita minum dekat dalam perut. Mengikut kajian, kita makan dekat mulut tau. Kita makan dalam perut ibu melalui mulut. Apa zat makanan yang disalurkan oleh ibu daripada uri melalui pusat.
pusat itu akan merembeskan zat makanan melalui air liur budak tu. Air liur budak tu, dan dia akan makan macam kita makan, kunyah telan daripada air liur budak tu. Tapi dia tak adalah makan macam dekat dalam cerita Sultan Mahmud Mangkat di Julang tu, ada buah nangsu tu kat mulut. Lihat kan, Sultan Mahmud Mangkat di Julang, habis dia belah perutnya. Kan, isteri Laksmana Seri Rama. Kan, Ustaz kadang-kadang tengok tak setelah lama ni, cerita pasal bagaimana habisnya ataupun terlenyapnya Kesultanan Melayu Johor. Yang ada sampai sekarang Kesultanan Bugis dekat Johor Bahru. Sebab itulah namanya Johor Bahru. Sebab Johor lama Kota Tinggi dah tak ada. Ibu negeri Johor yang pertama Kota Tinggi. Bila Kota Tinggi dah tak ada, dia buka Johor Bahru. Sebab itulah nama Johor Bahru. Ada dua ibu negeri yang namanya ada Bahru di belakang, Johor Bahru dengan Kota Bahru ni. Yang lain semua tak ada baru, lama berlaku. Hadirin yang dirahmati saya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah berlaku pada setiap bayi Muslim maupun kafir. Perkaranya nampak macam suatu penceritaan Muslim, iaitu diutuskan malaikat kepada bayi tersebut, maka malaikat tu akan hembuskan roh. Wallahu a'lam, hembusan roh tu dihembus di mana? Dihembus di ubun-ubun ke, ataupun dihembus daripada mana ke? Wallahu a'lam. Pasal itu tugas para malaikat kita tak tahu. Pada waktu itu kita pun bergerak. Waktu tu kita bergerak. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita jaga, kita nangis. Tapi tak dengar lah nangis dalam perut. Semua benda berkenaan dengan kemanusiaan dilakukan oleh janin dalam perut. Dalam perut tu, janin tu sendawa, kenyang dan sebagainya lah. Kan, sebab itulah kalau ibu tu lapar, perutnya pun bergelojak, dia lapar juga. Subhanallah. Kalau ibu tu kenyang, dia pun relax. Pasal apa? Dia pun kenyang juga. Subhanallah. Maka pada waktu itu, bila dihembuskan roh pada waktu itu, antara perkara yang berbentuk spiritualnya, yang ia tidak ada pada zahir ataupun fizikal budak tersebut, disebutkan wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan bayi tersebut dengan wa yu'maru, dan diperintahkan malaikat itu untuk mencatatkan 4 kalimah kepada bayi tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan malaikat itu 4 kalimah. Bikatri, untuk menentukan rizqihi, rezeki janin tersebut. Wa ajalihi, ajal janin tersebut. Wa amalihi, perbuatan janin tersebut. Wa syaqiyyin am sa'idin, juga dia tu adalah orang baik ke orang jahat. Semua daripada bentuk itu kita dicatatkan seruput. Yang pertama, dicatatkan untuk kita rezeki kita. Yang kedua, ajal kita bila kita meninggal. Yang ketiga, kita punya pekerjaan. Pekerjaan tu bukannya maksudnya jawatan apa kita dekat KKM, bukan. Ni tak masuk. Kan? Bukan maksud sejak dalam perut lagi saya dah dituliskan saya ini adalah pegawai sekian-sekian. Tak. Amalan di sini maksudnya kita punya pergerakan sehari-harian. Kamu pergi mana, kamu makan bila, macam itu. Ini adalah amal. Kan? Berlari
berjalan, merangkak, macam-macam. Itu semuanya dah dicatatkan oleh malaikat amal kita. Maksudnya perbuatan. Adapun pekerjaan ni atas dasar pilihan juga. Dan subhanallah, atas dasar usaha dan tawakal yang dicatatkan oleh Allah dekat dalam ketika mana kita berada di alam roh ini, berada di alam janin ini, pada waktu itu yang dicatatkan perkara yang mubram, yang tidak boleh kita ini sanggah daripada diri kita. 3 perkara ini kita semua dicatatkan sama, kecuali satu perkara yang terakhir, wasyaqiyyin am sa'idin. Dan bayi itu nanti membesar jadi orang baik ke jadi orang jahat, itu yang berbeza. Catatan orang berbeza. Ada orang yang dicatatkan jahat, kita tak tahu juga, kadang-kadang kehidupannya nampak macam jahat tapi penghabisannya baik. Allahu Akbar. Sebenarnya ini adalah suatu perkara ingin menceritakan perjalanan kehidupan manusia. Sebab itulah Rasulullah SAW menyebutkan perkara ini dan juga diberitahu kepada kita, syaqi dan juga sa'id. Ada manusia dilahirkan telah tercatat sebagai syaqi, sepanjang kehidupannya dia adalah orang baik, penghujungnya dia adalah buruk. Astagfirullahaladzim. Ada manusia dilahirkan dicatatkan sebagai sa'id, orang yang berbahagia. Kadang-kadang kita nampak kehidupan dia bukan baik pun, kan? Kadang-kadang tinggal solat dah, kadang-kadang macam-macam. Subhanallah. Tapi penghujung kehidupannya dia lebih baik. Subhanallah. Sama seperti mana sabda Rasulullah seterusnya ini. Apa kata Rasulullah? Fawallahu alladhi la ilaha ghairuhu, maka bagi demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya tidaklah seseorang di kalangan kamu sentiasa mengamalkan perbuatan, sentiasa melakukan perbuatan ahli syurga, sehinggalah kehidupannya itu dalam kadar sejengkal ataupun dalam kadar sehasta dengan kematiannya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka mendahuluilah catatan yang dicatat oleh malaikat tadi. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, dia akan pasti melakukan perbuatan ahli neraka dan memasukinya. Astaghfirullahaladzim. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya setiap seorang di kalangan kamu nescaya sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka di dalam kehidupannya, sehinggalah kehidupannya hanya tinggal sehasta daripada kematian. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka mendahuluilah kitab catatan yang telah dicatat oleh malaikat semenjak kecil tadi. Fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ahli syurga dan akan memasukinya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, nak memberikan makna segala takdir itu dianya akan dimulakan semenjak di dalam perut. Sebab itulah proses didikan anak. Kalau kita ini ada anak ataupun nak beranak, proses didikan anak kita itu bermula daripada mengandung kita punya isteri. Bukannya bila dia dah keluar anak, bila dia dah mau bersalin, baru mula nak mendidik. Didikan semenjak daripada anak itu di dalam perut lagi. Kerana pada waktu itulah Allah Ta'ala nak catatkan dia itu adalah orang jahat ke orang baik. Pada waktu itulah kita ini berharap Allah Ta'ala catatkan anak-anak kita
cucu cicit kita itu sebagai orang-orang yang baik. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita senantiasa berada dalam keadaan kebaikan, dan kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang sa'id. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar ini dulu. Mudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan darajat, mengampunkan dosa, dan kita tergolong dalam kelompok ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara terkasar bahasa, tersinggung nama pihak berada di dalam surah Ar-Razi ini. Aqulu qawli hadza li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.